Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami bawakan kepada anda liputan khas dari Majlis Anugerah Kecemerlangan SPM yang berlangsung dengan penuh gemilang pada hari ini. Majlis ini diadakan untuk meraihkan kejayaan cemerlang para pelajar yang telah berjaya menunjukkan prestasi luar biasa dalam peperiksaan SPM 2025. Mari sama-sama kita saksikan majlis yang akan berlangsung pada hari ini. Majlis membuka tirainya seawal jam 9 pagi dengan kehadiran para tetamu jemputan yang diraikan. Majlis bertambah seri dengan kehadiran tetamu kehormat Puan Zainab binti Abu Kasim, Pegawai Pendidikan Daerah Port Dickson. Para tetamu dipersembahkan dengan persembahan nasyid oleh Sawatul Nada yang telah memenangi pertandingan nasyid peringkat daerah baru-baru ini. Sedasa mempunyai bukan sahaja murid yang bagus tetapi barisan guru yang tidak pernah mengenal erti benar dan lelah. Puan Pengetua, Puan Nurhayati binti Kamarudin menzahirkan penghargaan kepada semua guru dan murid yang telah memberikan kejayaan gemilang ini. Serta memberikan dorongan kepada para pelajar untuk terus melakar kejayaan pada masa hadapan. Majlis menyaksikan penyampaian anugerah kepada guru-guru yang telah menunjukkan peningkatan cemerlang dalam subjek masing-masing. 23 panitia telah mengalami peningkatan GPMP dan 17 panitia berjaya memperoleh keputusan 100% lulus. Pentas kecemerlangan menyaksikan 5 orang murid telah dinobatkan sebagai penerima anugerah khas yang terdiri daripada pelajar dari kelas elektif landscape, catering dan PSV. Mereka ialah Syahmi Zakwan, Umar Tufail, Nurul Syafina, Nur Aini Najwa dan Arisa. Seramai 63 penerima anugerah yang telah mendapat keputusan 5A hingga semua A diraikan dalam majlis pada hari ini. Kini kita bersama dengan Pegawai PPD Port Dickson, Puan Zainab binti Abu Kasim. Terima kasih Puan kerana sudah hadir pada hari ini. Baiklah Puan, apakah kepentingan kerjasama antara pihak PPD dan sekolah bagi meningkatkan prestasi murid dan apakah harapan Puan terhadap sekolah pada masa akan datang? PPD merupakan seolah-olah sebagai pemantau, seolah-olah sebagai entiti yang akan menjaga keseluruhan keperluan sekolah. Jadi kalau untuk itu, untuk guru, untuk murid, untuk kesejahteraan sekolah, kesejahteraan murid, kesejahteraan guru dan juga kerjasama dengan ibu bapa dan komiti, itu merupakan support system ataupun peranan yang dimainkan oleh PPD. Tanpa kerjasama yang erat ni memang agak sukar untuk mana-mana untuk kejayaan yang secara kolektif. Jadi saya lihat di sekolah ni semua perkara itu kita dapat laksanakan dengan sebaiknya dan kesejahteraan guru, kesejahteraan murid terjaga dan akhirnya guru-guru kita memberikan usaha yang berlipat ganda termasuk pelajar-pelajar dan kerjasama daripada ibu bapa juga menyebabkan kejayaan ini. Sedasa menunjukkan kecemerlangan di luar jangkaan dengan peningkatan ketara grade purata sekolah kepada 3.51 dan peratus layak mendapat sijil yang melonjak kepada 97.2%. 8 orang calon berjaya memperoleh semua A. Mereka ialah Cuk Huizin, Alia Zulaika, Li Pei Chi, Tana Lecumi, Tan Chi Hui, Muhammad Syakir Izani, Siti Aina Awanis dan Nur Auni Firdina.
kejayaan mereka membuktikan bahawa dengan usaha yang gigih dan semangat yang cekal pasti akan membuahkan kejayaan. Majlis seterusnya menyaksikan Muhammad Akil yang memperoleh 9A+ dinobatkan sebagai pelajar terbaik SPM 2025. Muhammad Akil merupakan antara 23 calon yang mendapat semua A+ dalam Negeri Sembilan. Mari kita dengarkan temu bual bersama penerima anugerah. Baiklah, bersama saya sekarang ialah saudara Syami Zakwan. Siapakah yang paling banyak beri sokongan atau inspirasi kepada anda? Sudah semestinya ibu bapa saya kerana mereka berada dengan saya sejak saya masih kecil. Walaupun saya menghadapi pelbagai cabaran dan kegagalan dalam kehidupan, mereka sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada saya. Tak lupa juga kepada guru-guru yang memberi didikan sepanjang saya belajar, kerana mereka sentiasa memberi motivasi dan kata-kata semangat. Dan juga kepada kawan-kawan saya yang selalu memberi sokongan untuk saya tidak mudah jatuh dalam pelajaran. Okay, bagaimanakah saudari mengimbangkan tugas sebagai pelajar pada masa yang sama aktif dalam sukan? Parents saya yang tak pernah putus asa atas saya. Walaupun masa form 3 dulu saya tak pandai sangat. Saya banyak sukan, lepas tu fokus belajar. Tapi parents saya tetap berdiri dengan saya, hantar tuition, apa semua, hantar kelas tambahan, sanggup datang dan hantar apa semua. Lepas tu, I would like to thank my coach, Sir Subra, selalu memberi semangat kepada saya. Walaupun saya kadang-kadang saya macam nak give up tu, rasa macam give up tu, saya selalu beri motivasi kepada saya. Lepas tu cikgu-cikgu saya masa form 1 sampai form 5 selalu memberi sokongan kepada saya. Lepas tu kawan-kawan saya juga, kalau saya tak ada dekat kelas, diorang selalu ajar saya. Training mentalisa saya buat pagi sebab petang tu saya ada kelas dengan tuition. So pagi tu ayah saya sanggup bangun pukul 4 pagi, bawa saya pergi training. Pukul 4 pagi saya training, lepas tu datang sekolah, kelas tambahan sampai pukul 5, lepas tu tuition. Penat juga, tapi saya sangat bersyukur sebab dapat 9A ni. Semua ni bukan usaha saya je, usaha parents, cikgu, coach dengan adik-beradik saya pun ada, kawan-kawan saya pun ada. So mestilah saya seimbangkan dua-dua ni, bukan saya seorang je, dia circle around me, help me. Baiklah, bersama saya sekarang ialah saudari Tan Cik Hui yang merupakan salah seorang pelajar yang menerima pencapaian semua A. Apakah rahsia atau tips yang membuatkan anda berjaya dalam SPM kali ini? Okay, terima kasih. So, tips pertama saya ialah buat banyak latihan soalan past paper SPM. Buat je semua. Tips kedua, jangan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif rakan-rakan. Akhir sekali, keinginan awak untuk berjaya kena kuat, sangat kuat. Sekarang saya bersama dengan saudara Muhammad Syakir Izani yang merupakan bekas pemimpin pelajar pada tahun lalu. Okay. Sebagai ketua murid, bagaimanakah anda membahagikan masa antara akademik dan tanggungjawab kepimpinan? Baik, Alhamdulillah diberi amanah tanggungjawab sebagai ketua pemimpin. Dalam kelas saya akan fokus 100%. Fokus apa yang cikgu sampaikan, cikgu ajar, saya akan fokus. Apakah rutin harian anda sepanjang tempoh persediaan SPM? Tempoh ambil SPM kan, saya akan bangun awal study subjek-subjek yang menghafal. Sebelum tu memang waktu yang sangat elok untuk menghafal. Balik pada petang tu, balik saja daripada sekolah, saya akan pergi beriadah, bawa, kadang-kadang saya bawa nenek saya jalan-jalan, bawa bapak saya jalan-jalan, pusing-pusing taman. And then pada waktu malam study sikit lah apa yang perlu. Tapi yang paling pentingnya study balik apa yang cikgu ajar. Itu memang cara yang paling terbaik lah untuk skor dalam SPM. Baiklah, sekarang saya bersama dengan saudara Muhammad Akil yang merupakan pelajar terbaik SPM 2025. Baiklah, soalan saya, apakah perasaan saudara apabila dinobatkan sebagai pelajar terbaik SPM pada tahun ini? Perasaan saya adalah saya berasa bangga dengan pencapaian yang saya telah buat. Semua kerja keras dan penat lelah yang saya usahakan untuk dapat keputusan ini sangatlah berbaloi
Tetapi ini hanyalah permulaan untuk perjalanan saya dan saya mengharapkan saya dapat mencapai kejayaan yang lebih tinggi pada masa hadapan. Adakah saudara mempunyai kata-kata penghargaan yang ingin disampaikan kepada ahli keluarga ataupun guru-guru? Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu saya kerana sokong saya daripada awal perjalanan saya belajar sehinggalah sekarang, tidak jemu mengantar saya setiap hari ke sekolah walaupun jauh. So terima kasih banyak-banyak mak, and then saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru di sekolah, terutamanya Cikgu Norma, Teacher Mamprit, Cikgu Rashidah, Cikgu Umi, Ustazah Rohayu, Cikgu Hafizah, Cikgu Azra, Cikgu Hidayu dan Cikgu Syahidah dan juga Cikgu Jaja yang sanggup mengajar saya dikirakan setiap hari juga untuk mendapat keputusan ni. Walaupun subjek-subjek yang diorang ajar tu memang agak susah, dan kadang-kadang saya ada tak siap kerja sekolah ke apa. Terima kasih kerana memahami, and terima kasih kerana sokong saya menjadi tulang belakang untuk saya mendapat keputusan yang cemerlang ini. Majlis pada hari ini jelas membuktikan bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi melalui usaha berterusan dan sokongan daripada semua pihak. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah. Semoga kejayaan ini menjadi langkah pertama ke arah masa depan yang lebih gemilang. Kami akhiri liputan khas dari Majlis Anugerah Kecemerlangan SPM 2025. Teruskan mencuba kerana kejayaan milik mereka yang tidak pernah berhenti mencuba. Sekian laporan untuk Dasar TV.